wanita yang berkejaya juga, macam Nash cakap tadi tu, dihormati oleh kawan-kawan, family. Macam mana buat dengan suami? Dia ada 2 kategori tau. Suami ni mungkin ada 2 ke 3 kategori. Satu yang suka lihat isteri mereka berjaya. Okay. Satu yang tak nak isteri tu buat apa-apa. Duduk rumah, just be a, just be a figura dekat rumah tu untuk serve the family. 3, disebabkan oleh ego mereka. Mereka tak boleh terima kalau wife tu buat lebih baik. Okay. Macam mana Nash rasa untuk ketiga-tiga kategori ni? How does the women handle it? Okay, kita start dengan kategori di mana suami tak boleh terima wife tu bekerja. Wife tu kena duduk rumah je jadi macam patung. Oh, kalau macam tu, okay lah, macam Nash cakap earlier tu, kita kena bincang dulu. Betul. Tetapi dah bincang, tetapi biasalah, promises are meant to be broken kan. Hari ni okay, bila besok-besok anak dah ada 3 orang, nak kerja apa lagi kan. You duduk rumah je lah. Tapi duduk rumah, wife miserable. Sebab apa? Dia nak beli barang pun tak ada. Kita I ada duit untuk cukup-cukup makan je. You nak apa lagi? Can be quite miserable for a woman kan. Ya, kalau yang macam tu rasanya very really membuatkan depressing tau lama-lama kan. You boleh makan dalam tau. Sebab you tengok your friend berjaya, your friend boleh buat, you rasa you pun nak buat kan. Tapi you have ada kekangan kat situ. Tak boleh. Takut lama-lama boleh depress kan. Ramai yang macam lama-lama it may also affect the marriage. Boleh, of course. Sebabnya nanti your husband, dia boleh buat, dia boleh keluar, dia boleh ni. Betul. Then You duduk kat rumah je. Dah lah, you tak ada jumpa orang, tak ada kawan. Macam Nash berniaga kan. Bukan saja you ada engagement dengan you punya customers, and you have a marketing team di Malaysia ni. You have collaborating partners. Betul tak? Betul. Rakan-rakan associate partners juga, dan juga kawan-kawan di negara-negara lain yang support your business. Does that help you? Does it motivate you? Of course. This is I myself is very motivated person sebenarnya. So I I'm motivated. Sebab kalau I down pun, I know how to handle. I tahu nak buat. Yelah, sebab duduk di negara orang kan. So kental kan. Dari dulu pun sebab kita jauh-jauh kan, kita tak ada siapa-siapa. So you do yourself macam mana. So you make friends. So kawan-kawan yang keliling you lah is your support system kan. So macam mana nak deal dengan husband macam tu ni? Husband yang jenis tak bagi tu. Oh, macam kalau nak pujuk. Nak pujuk. Mungkin ramai tunggu tu. Nak pujuk Okay, you kena start small lah. Start small, show something, proof dulu. That's a good point. Kita proof dulu. Lepas tu, yang keuntungan yang sikit-sikit kita belanja lah dia kot. Yelah, tak semestinya you kena start terus buat besar. You kata you buat kek pun, you just for friend, you dapat ni. Tengok, I dapat ni, I buat punya. Lelaki, dia bukan apa tau, ego dia. Sikit kan ego, you tak boleh lebih daripada dia sebenarnya. Tapi kalau you tunjuk you boleh buat sesuatu, sebenarnya dia bangga. Tapi ada juga segulungan wanita di luar sana yang ibu tunggal ataupun ibu tinggal. Dan di mana bekas suami tu tak mampu ataupun culas membayar nafkah. Jadi lagilah mereka ni kena cari peluang pendapatan, betul tak? Ya. Kos kena. Baru ni Kak Ji ada baca seorang ibu tunggal ni lah ya. Dah lah dia tidak dapat, suami ni tidak bayar nafkah. Nafkah dia dan 3 orang anak. 7 kali dia kena pindah, Nash. 7 kali dia kena pindah rumah sebab tak mampu. Tiap-tiap kali dia tak mampu nak bayar, dia kena keluar. Cari rumah yang bilik dan rumah yang lebih kecil dan sebagainya. Jadi macam mana diorang ni nak move forward, nak mulakan perniagaan atau pekerjaan? Sebab apa? Dia dibebankan dengan dah kena pindah randah, tak ada simpanan. Lepas tu anak-anak kecil-kecil lagi. Anak-anak kecil dia. Nash rasa macam mana kita dapat bantu nak beri diorang semangat? Titik permulaan tu tentu ramai yang tertanya. Ya. Selalunya yang macam ni kan, kita kalau yang
masalah isteri yang ditinggal dengan anak-anak kecil ni kan. Uh-uh. Dia kena kuat lah. Yang penting kena kuat. Mentally kena kuat untuk demi anak-anak. First, demi anak-anak. Dan dia tak perlu tunggu sempurna baru nak bermula. So you can start small. Ilmu tak banyak tak apa, tapi you kena mula yang dulu. That's a good tip. Yes. Kena So cari. yang penting ialah just start somewhere. Start je, tak apa. Walaupun dari jual, orang kata jual apa, kacang ke apa dulu. Macam business Nash. Ya. Online business, especially sekarang ni kan ada online Ya, business. banyak je. Boleh jadi live host, boleh jadi Boleh. affiliate dan sebagainya. Betul. Kan? Affiliate boleh, tak perlu ada produk di tangan. Cuma kena pandai bercakap dulu. Kena pandai ini untuk meracun. Macam Nash cakap lah. Ah. Jangan penat cari ilmu kan. Ya, betul. Ilmu kena cari selalu. Sebab setiap bisnes tu lain-lain. Lain-lain dia punya ilmu. Lenggok dia. Ya, lain ilmu, lain dia punya kemahiran dia. Kalau pandai masak, kalau memang you pandai masak, why not pergi bahagian food and Ya, beverage, betul. kan? Kalau you memang terror menjahit, Ambil small jobs small kan. job yang menjahit. Kalau tak ada kemahiran, kena belajar lah. Kena Ya. ambil kemahiran. Maksudnya ambil pekerjaan atau perniagaan yang dia punya modal tak banyak dulu dah. Modal tak banyak dan apa kelebihan diri. Betul-betul. Kena ada passion, betul tak? Of course, passion Kena ada yang passion. penting. Passion dan juga apa kita punya kelebihan. Dekat situ kita bermula. Tak Okey. perlu tunggu sempurna, tak perlu tunggu I pandai menjahit dulu, I pandai masak yang hebat-hebat. Masak yang simple-simple pun kadang-kadang orang yang ada je orang keliling kita yang malas kan. Nak order je, dia tak nak buat sendiri. Walaupun kuih yang simple pun ada depan mata, ada orang jual, dia akan beli. Itu nasihat kepada mereka yang mentally okay. Dan Nash tahu kan sekarang ni, zaman sekarang ni ramai yang mentally tak berapa okay. Maksudnya they have some kind of mental issues. Okay, jangankan nak bekerja ataupun berniaga, sedangkan nak urus diri pun kadang-kadang mereka rasa benda tu susah. So Nash rasa adakah mereka ni perlu seek medical assistance, get help, ataupun these people need to cari circle yang boleh. Yang penting syorkan. Kalau situasi dia dalam situasi yang down kan, dia kena cari orang-orang yang positif keliling. Jangan duduk di keliling orang yang negatif. Lagi dia akan buat diri dia akan down dan merosakkan diri sendiri, mental. Bila mental rosak, the whole system badan is down. So cari orang yang positif. Cari circle yang positif. Ada yang bagi tip ni tau Nash, that check out 5 closest people that you hang out with, because mereka ni lah yang akan influence your life or your growth. Nash rasa betul tak benda tu? Maksudnya if the 5 closest people around you yang you hang around every day tu, mereka ni adalah positif, so you nak move forward lebih mudah berbanding pada yang 5 closest people ni adalah sangat negatif. So mereka can drag you down. Betul Kak Ji. Kalau kita kan macam Nash sendiri ramai kawan. So Nash lebih cari orang yang betul-betul yang macam positif, yang nampak dia pun support kita. Kalau yang jenis yang cakap yang tak support, yang tak membantu kan, hanya untuk menjatuhkan tu, you better stay away. Toxic lah tu. Distance dulu diri you. You prove yourself bila you berjaya. So these people will come back to you. Oh really okay, itu tip yang bagus tu. Dan mereka yang agaknya spectrum dia high, kalau yang agaknya betul dah didiagnose with some kind of mental illness, is good for you all to pergi get medical assistance. Sebab sentiasa ada doctors, counsellors dan juga coach yang boleh membantu you all kat luar sana. Sebab that mental health issue ni jangan jadikan satu alasan. Betul. Ramai yang macam bagi alasan tak sihat, alasan banyak benda yang keliling. Yang banyak bagi alasan ni susah nak berjaya.
Kak Je agree with that. Sebenarnya you have to take control of your life because ada this thing yang Kak Je baca. You are the writer of your own story. Betul. So how you want your story to be, your life story to be, is up to you. Semuanya dekat tangan you. One more thing, your success depends on your attitude. Yes. Sebab you tak boleh harap orang lain. Yang ni Kak Ji nak cedok kata-kata Khairul Aming ataupun KA. KA pernah cakap, tak payahlah nak cerita dekat orang masalah you. Sebab orang lain pun ada masalah mereka sendiri. Betul. So sebenarnya we actually have to embrace kita punya masalah. Betul. Ada masalah kita tak perlu sangat nak wawakan lagi. Sebab ramai je yang kat luar yang negatif tu, dia lebih suka kalau kita ada masalah. Tepuk tangan lagi Yes, tepuk tangan. Lebih baik kita tunjukkan kita happy. Ada masalah kita jangan tunjuk dan kita sentiasa tunjuk yang kita okey. Positif je. Positif. Sebab orang bila kita positif, yang negatif ni akan keluar automatically. Dia akan sendiri dia akan carilah yang negatif pula. Dia akan sendiri. Siapa dia punya mangsa-mangsa seterusnya daripada circle kita kan. Sebab itu penting bergaul dengan orang yang positif. Since kita bercakap tentang pendapatan and then income, business and all that, what about financial management? Nash rasa adakah nak manage family, nak manage business, and then there's of course the key thing is nak manage the financial aspect of it. Macam mana agaknya tips yang Nash nak bagi kepada mereka ni? You have to carefully manage your funds, where it's going, dia punya return of investment ke macam mana tips dia? Dari segi keuangan, of course you kena manage betul-betul lah. Sebab business ni detail you kena ada fund yang cukup. Sebab anything happen kat business, you kalau ada masalah ke ada apa, you senang nak overcome problem tu. Kalau you ada spare duit, spare fund lah. Sebab kalau tak ada kan, kalau itu je pendapatan yang you bergantung, itulah juga tempat you untuk business, dan situ juga pendapatan di situ, you akan rasa sakit. One day sakit tau. Because tak ada buffer Tak ada buffer, susah. So you kena pandai manage lah. Jangan terlalu nak kalau you rasa you tak boleh, untuk certain thing, tak apa, bertahan dulu, ikat perut dulu pun tak apa. Okay, Nash punya tips kepada mereka yang if they have to start from zero. Okay. How do they go about it? Kalau from zero sell your stuff or what? Because Kak Ji ada baca someone she actually had no money at all, tetapi dia start looking around dia punya rumah, and then dia punya personal belongings, and she realised she had a lot of things yang were lying around, tak berfungsi, so dia start menjual barang-barang tu untuk buat modal. Betul-betul. Banyak cara sebenarnya. Kalau you tengok dalam rumah you, contoh you tengok katalah kat platform TikTok, apa yang ada dan apa yang ada kat rumah. Contohnya you nak jual kuali pun kan. Contoh kuali, you ada kuali, you gunakan kuali you, tapi you boleh jual yang dekat TikTok tu. Tak ada masalah sebenarnya. Kipas ke apa-apa sahaja yang ada kat rumah, kegunaan harian untuk bermula. Tak perlu nak tunggu you kena ada semua baru you nak start. Kalau you tak ada kamera yang bagus, you guna je handphone. Boleh. Sekarang ni dengan handphone pun dah boleh kan? Boleh buat video, boleh buat apa sahaja. Yang penting you kena kreatif lah juga. Kreatif. Otak kena jalan lah. Kalau you tak ada apa-apa, because creative people, desperate people will become creative. They said this. Betul tak? Yes. Pressure makes people think. Yes. When you are desperate, you yeah. become so creative. Itu je. So kena bagi desperate lah juga. Kalau memang betul tu. Betul. I'm at my best when I am under pressure, diorang kata. Betul. It squeezes out the creative juices from your, your mind and all that. Okay, that's a tips yang bagus. Supaya mereka yang rasa I have nothing,
look around you. Mungkin dalam nothing tu you boleh turn it into something Exactly, Okay. boleh. So apa lagi agaknya last but not least lah sebelum kita pergi dan kita ingin menekankan di sini kaum wanita, pentingnya kaum wanita tu mempunyai income ataupun pekerjaan atau perniagaan mereka sendirilah. Tak besar kecil pun tak apa. Tapi ini adalah untuk memastikan masa depan mereka dijaga ataupun dibela. Nobody can do it for you. You have to do it for yourself, right? Betul. Dan kata-kata akhir lah Nash pada kaum wanita yang masih lagi menunggu-nunggu ataupun mendelay-delay, procrastinate to make this decision lah kan, this very important decision. What are your last words for them? Okay, kebanyakan wanita sebenarnya dia rasa takut. Fear. Sebenarnya fear. Dia belum buat apa, dia overthinking, dia fikir sebelum tu dia belum buat lagi dia dah rasa, dia dah fikir banyak. So overthinking. So nasihat saya dia jangan rasa rendah diri. Dia kena, sebab wanita ni dia ada potential yang luar biasa. Benar tu. So kalau nak start something, just start. Tak perlu tunggu sempurna, you start je. Dan jangan putus asa saja. Okey, itulah tips daripada Sis German untuk kita pada hari ini. Borak-borak santai. Tak tahu bila lagi kita dapat bersama dengan Sis German yang hanya pulang ke tanah air 2 kali sahaja setahun untuk lepaskan rindu kepada kaum keluarga di sini dan juga untuk manage dia punya business yang ada. Thank you so much lah Nash for being with us. Kak Ji tak sabar nak borak-borak lagi in your next trip. InsyaAllah kita jumpa lagi Kak Ji. Ya, kita jumpa lagi insyaAllah ya. Okay, all the best and all the best to all of you women out there yang ingin memulakan you punya perancangan untuk mencari peluang perniagaan ataupun pekerjaan. All the best to you all. Thank you.